Aduhai, Cikgu Zang. Bila banyak tim besar nak masuk RWA Desk, apa yang paling mereka risau sebenarnya bukan soal boleh untung atau tidak. Yang paling mereka fikir ialah kalau betul ada hasil, macam mana nak ambil duit itu dengan cara yang betul, ikut undang-undang dan tak bagi diri sendiri susah kemudian hari. Jadi, pada pandangan cikgu, macam mana reka bentuk cukai dan pematuhan RWA Desk ini? Soalan ini memang sangat penting. Dan saya rasa inilah juga perkara yang paling ramai orang nak tahu. Pada saya, bahagian paling bijak dalam RWA Desk ini ialah mereka tak letakkan diri sebagai platform pelaburan semata-mata. Sebaliknya, mereka guna pendekatan yang lebih mudah diterima dan lebih senang difahami. 1. Sebagai penyedia servis perisian. 2. Sebagai platform yang bantu peniaga sebenar buat promosi produk atau servis mereka. Maksudnya, ia bukan terus nampak seperti platform kutip duit orang ramai? Ya, betul. Itu memang poin yang sangat penting. Lepas itu, RWA Desk juga ada satu konsep, iaitu duit terus sampai kepada orang yang terima. Maksudnya macam mana? Maksudnya, urus niaga itu berlaku terus antara pengguna. Orang biasa panggil point to point. Jadi duit yang anda dapat itu bukan platform kumpul dulu baru dia bagi anda. Sebaliknya, duit itu datang terus daripada orang yang berurusan dengan anda. Contohnya, kalau orang beli mesin lombong daripada anda, duit itu terus masuk kepada anda. Oh, jadi duit itu tak berkumpul banyak dekat platform? Betul. Dan itu sebenarnya satu kelebihan yang besar. Bila duit tak berkumpul di satu tempat, struktur aliran wang itu jadi lebih ringan. Dan dari sudut pematuhan, ia juga nampak lebih kemas. Dari segi cukai pula, ia lebih senang difahami sebagai urus niaga biasa antara individu atau pendapatan hasil daripada servis dan jual beli yang sah. Pada saya, ini memang satu cara yang agak bijak dari sudut pematuhan. Kalau orang itu memang sudah ada bisnes sendiri, lagi mudah ke untuk dia susun semua ini? Ya, memang lebih mudah. Contohnya, kalau dia ada salon, agensi pelancongan, pusat kecantikan atau jual produk sendiri, dia boleh susun semuanya ikut cara bisnes biasa. Sebagai contoh, invoice yang dia keluarkan boleh tulis servis pelancongan, pakej kecantikan atau produk tertentu. Lepas itu, mesin lombong itu diberi sebagai hadiah tambahan atau bonus promosi. Jadi pelanggan sebenarnya bayar untuk servis utama, manakala mesin itu jadi hadiah sampingan. Bila susun macam ini, akaun jadi lebih jelas dan cerita bisnes itu pun lebih mudah dijelaskan. Maksudnya, cara ini nampak lebih natural dan lebih ikut logik perniagaan biasa? Ya, betul sangat. Itu yang buat dia lebih senang diterima. Kalau orang biasa pula yang tak ada syarikat tetapi nak buat promosi, apa cara yang sesuai? Untuk orang biasa pun masih ada jalan yang lebih teratur. Cadangannya ialah daftar syarikat kecil. Contohnya syarikat promosi perisian atau promosi pelancongan. Lepas itu, RWA Desk boleh sediakan surat kebenaran atau kontrak rasmi. Dokumen itu boleh tunjuk bahawa anda sedang bantu promosikan hotel di Port Dickson kepada pasaran luar. Bila ada dokumen begitu, setiap pendapatan yang anda terima akan lebih mudah dijelaskan. Maksudnya, duit itu boleh diterangkan sebagai bayaran promosi atau komisen pemasaran. Kalau semuanya direkod dengan betul dan cukai pun dibayar ikut peraturan, maka keseluruhan struktur itu akan nampak lebih tersusun dan lebih selamat. Wah, bila cikgu terangkan macam ini, rasa macam sebenarnya benda ini taklah sesusah yang orang selalu bayangkan. Dan yang penting, ia kedengaran lebih kemas, lebih selamat dan lebih meyakinkan. Terima kasih banyak Cikgu Zang atas penjelasan yang sangat jelas ini. Sama-sama. Bagi saya, yang paling penting ialah biar semua orang boleh buat duit dengan tenang. Tak risau, tak serabut dan tahu apa yang mereka buat. Saya percaya selepas beberapa episod ini, ramai orang sudah mula nampak gambaran yang lebih jelas tentang RWA Desk. Terima kasih kepada semua yang terus bersama kami. Kalau ada rezeki, kita jumpa lagi. Bye-bye!